satu hadis sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pasti status hadis ni, tapi bagus untuk kita amalkan. Dia kata seseorang ni kan, kalau dia solat 5 waktu di belakang imam selama 40 hari berturut-turut, dia akan hilang sifat munafik. Aku rasa ni benda yang bagus untuk kita amalkan dan ajarkan. Bukan wang tunai jadi cagaran untuk anak kita ni kan. Datang dekat aku cakap aku ada duit nak anak kau. Weh. Aku pun ada duit. Kau nak bimbing anak aku macam mana kan? Kita sebagai bapa, suami, kawam kena didik anak-anak kita, anak-anak perempuan kita. Tapi yang paling utama, sebelum kita suruh orang lain solat 5 waktu 40 hari di belakang imam dekat masjid, make sure kita pun dah solat 5 waktu di belakang imam 40 hari berturut-turut.